ke? Kena. Pedas. Assalamualaikum. Salam. Jaga slipper, jaga ni. Ingat, lepas sembahyang Jumaat, bagi salam kanan kiri terus keluar. Okey. Solat Jumaat. Ibu tunggu dalam kereta. Ni nak pergi. First time ni pergi sembahyang seorang. Dah besar anak aku. Aisyah pergi mana? Masuk cepat. Tengah cari kasut. Sampai tengah cari selipar sampai Aisyah menangis. Takut hilang. Jumpa tak slipper? Ada satu atuk tu dia minta tolong Amsyah tolong tahan dia sebab dia nak turun. Amsyah tolong. Lepas tu atuk tu tanya mana selipar? Mana kasut? Amsyah kata bukan kasut. Selipar hilang. Alah sian. Atuk tu kata Astaghfirullahalazim. Cuba cari kat mana-mana. Amsyah katalah dah cari mana-mana tapi tak jumpa. Bila Amsyah nak keluar pergi kat sini, Take nafas dulu. baru nampak selipar. Tenang-tenang. Dah jumpa dah. Ni pengalaman pertama Amsyah. Selalu pergi dengan ayah kan. Amsyah dah pandai solat. Dah. Pakai kasut. Jangan sedih-sedih. Hari ni Amsyah dapat pahala dah. Amsyah menangis. Tak jumpa slipper lah tadi tu. Nangis. Lama-lama Amsyah keluar mata saja. Lama-lama baru Amsyah nangis. Alah sian. Alah. Dah jangan nangis. Atuk tu tanya, dah jumpa ke belum? Amsyah katalah belum. Lepas tu atuk tu dah pergi dah. Baru bila Amsyah nak pergi datang sini barulah